Okey, sekarang ni kita nak jahit untuk belahan leher ni Okey. Leher ni dia dah terbuka macam tu, kita dah potong dia. So yang ni pun sama juga. So kita letak dekat bawah ni, bagi dia sama dulu. Macam tu. Okey, bila dia dah sama macam tu, so kita bubuhlah peniti sikit dekat dia. Tak mau bagi dia lari. Bubuhlah peniti macam tu. Okey. Dah tu barulah kita ambil letak kat atas. Okey, faham kan? Bukannya samakan dekat sini. Okey? Dia tak boleh samakan kat sini, nampak tak? Dia tak sampai. Okey, so samakan dekat daripada belahan, baru kita tarik naik ke atas. Okey, atau jahitan nombor 2. So kita nak jahit tahun ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita bagi dia tegang apa semua elok-elok atas bawah tu. So dekat atas kita letak dalam. Kalau boleh jangan sampai satu tapak. Kalau boleh jangan sampai satu tapak. Sebab bila kita bagi basi yang besar pada belahan leher ni, so dia akan membuatkan leher tu dia macam terkangkang. Macam tu. Bila luas tak lawa pula kan. Okay, so yang ni letak, bagi dia sama hujung. So dekat bawah tu, okay, perempuan jahit V. Okay, bagi dia lekat V. Okay, so bismillahirrahmanirrahim. So kita agak-agak lah. Macam tu. Okay, so kita terbalikkan. Kalau rasa was-was, ambil kapuk. Ambil kapuk. Lepas tu draw sikit. So jangan bagi, okay, kalau mata ni nampak dia tak berapa main lagi. So Abi nak bagi kat dia lagi satu pun. Lagu tu. Lepas tu kita corner balik. Corner balik. Yang ni dia kena berlatih nah. Kok-kok lah kan. Nak buat baju untuk lelaki, jangan jahit dia terus. Pergi ambil kain percor dulu. Ambil kain percor dulu. Ambil kain percor dulu. Buat macam leher macam ni sikit. Abi jahit dulu. Bagi V tu, bagi dia cantik dulu. Lepas tu baru kita buat kat baju yang betul. Ingat tau, jangan terus satu tapak. Dia kalau satu tapak memang mudah kita nak jahit. Tapi ni agak di atas. Tapi dia, baju tu dia akan jadi terkangkang sikit. Okay. So bila dah siap kan, bila dah siap macam ni, kita tengok bahagian depan. Kita terbalikkan bahagian belakang. Okay, nampak? Okay, so dia cun. Lepas tu barulah kita ambil gunting. Jangan sampai terputus. Tu ada lagi. Jangan sampai terputus nah. Lagi sikit. Sikit lagi. Kalau dia terputus, kena buat lain. Kalau dia jauh sangat, dia akan kedut. Okey. Bila dah sudah, kalih kot ni. Kalih kot ni. Bubuh bawah mesin tu, tapak tu macam tu lah. Okey. Letak bagi elok-elok. Macam tu. Okey, lepas tu kita potong. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi dia sama elok-elok macam tu, baru kita potong ni. Okey. So macam itulah cara kita nak jahit belahan untuk bahagian leher kurta.